Korang kalau dengar JBL mesti ingat speaker-speaker dia orang tu kan. Tapi kali ni aku nak review dia punya earbuds pula. So guys, dekat tangan aku ni adalah JBL Wave Beam 2. Untuk features dia, earbuds ni datang dengan active noise cancelling. Kalau korang tak nak ada gangguan bunyi daripada luar, dia boleh kurangkan dengan baik. And yang best juga, dia ada smart ambient yang membolehkan korang untuk dengar bunyi luar tanpa perlu cabut pun earbud. And yang best untuk call pula, dia ada 4 mikrofon tau, 2 mic pada setiap earbud. So dia bantu suara korang untuk lebih jelas walaupun korang berada dekat kawasan yang agak bising. Untuk keselesaan dia pula, aku dah try hampir 2 minggu tau. And dia punya earbud ni memang terletak elok je dekat telinga aku. Kau tengok aku goyang, memang tak jatuh. And plus dia bagi lagi ear tips tambahan yang korang boleh sesuaikan ikut telinga korang. And lagi best, dia ada apps dia juga So dalam ni korang boleh adjust macam-macam. EQ dia korang boleh setting secara manual ataupun dah ada preset yang dah dibuat. So korang just pilih je lah. Untuk bateri dia, yang ni pun best juga. Dengan charging case boleh bertahan sampai 40 jam penggunaan. So nak bawa pergi mana-mana, serius korang tak kena fikir pun pasal charger. So guys, kalau korang nak link, aku sediakan dekat bawah.